korang bayar fiber 500 Mbps ataupun 1 Gbps, tapi kenapa dalam bilik tidur anda ni YouTube masih buffer? Kenapa game walaupun lag masih speed test dia nampak laju? Masalahnya bukan pada internet anda. Masalahnya adalah pada router lama yang tak mampu hantar signal tu dengan betul. Hari ni kita tengok ada di sebelah saya ni adalah D-Link DIR BE3602, router Wi-Fi 7 pertama dalam bajet yang patut ada dalam rumah ataupun pejabat anda. Secara fizikalnya, jom saya bawa untuk anda lihat produk ni dengan lebih dekat. Saiznya yang sederhana saja besar dia. Dari segi design dia simple dan juga minimalis. Putih, ada 4 antena luaran dia yang besar. Tak makan banyak space kalau di rumah dan juga di office anda. Elegan, dia ada 2 antena untuk band 2.4 GHz dan juga 2 lagi untuk 5 GHz, masing-masing 5 dBi. Liputan terbaik untuk rumah 2 tingkat. Saya canangkan untuk laraskan antena dalam bentuk V ataupun tegak lurus bergantung kepada kedudukan router anda. Yang paling penting buat saya, port belakang dia tu ada 2.5 Gbps WAN untuk sambung ke modem fiber anda. Ada satu port WAN 2.5 Gbps untuk sambung ke modem fiber anda. Ada satu port LAN 2.5 Gbps untuk peranti berkelajuan tinggi seperti NAS ataupun desktop. Ada 3 port LAN 1 Gbps untuk peranti lain seperti Smart TV, decoder Astro ataupun switch. Dan juga satu butang reset untuk tekanan masa 10 saat untuk reset tetapan orang panggil factory setting. Ada satu port mesh Ethernet backhaul. Ini adalah kelebihan besar berbanding router standard yang biasanya hanya ada 1 Gbps untuk semua. Kalau anda ada NAS, game server ataupun tengah tunggu fiber upgrade ke 2 Gbps, ini adalah future proof. Saya dah test di ruang rumah saya di kampung dan juga rumah 2 tingkat, memang coverage dia padu babe. Sebelum saya teruskan, saya ada benda yang nak bagi dekat korang, tapi saya nak cakap dulu. Saya tahu ramai yang tengok video ni sebab tengah keliru nak beli router apa, modem apa, berapa nak spend, selamat ke tak, mana yang nak beli, ataupun takut kena tipu kan. Jadi saya dah compile semuanya dalam satu panduan percuma, namanya panduan dan juga checklist lengkap untuk membeli modem dan juga router. Ada 10 bahagian termasuk Mythbuster, checklist keselamatan dan juga panduan mengikut bajet anda. Ianya percuma saja, anda cuma perlu register newsletter saya. Link ada dekat description kat bawah ni. Saya hantar terus ke email anda. Okey, jom kita sambung video. Untuk bahagian depan ataupun di atas ada lampu LED untuk menunjukkan status. Lampu ini orang panggil lampu power, ada putih, berfungsi secara normal. Okey, kalau lampu internet ni pula, kalau dia warna putih, bermaksud internet telah pun bersambung. Jika dia berwarna oranye ataupun merah, maksudnya tak ada sambungan. Lampu Wi-Fi 2.4 gig dan juga 5G menunjukkan aktiviti wireless. Lampu tidak terlalu terang, sesuai untuk router diletakkan di dalam bilik tidur tanpa mengganggu tidur anda. Ada lubang pengudaraan di bahagian sisi dan bawah untuk memastikan router tidak terlalu panas semasa penggunaan yang berterusan. Pastikan router tidak diletakkan dalam kabinet tertutup rapat atau di atas kain. Perlu ada ruang supaya prestasi tak terjejas. What's in the box, apa yang akan dapat dalam satu kotak bila anda beli? Ada satu router DIR BE3602 dan juga satu kabel Ethernet biasanya 1 meter dan juga satu plug untuk 12V 1.5A dan juga macam biasa panduan permulaan cepat ataupun quick start guide anda. Dan juga satu warranty 3 tahun. Satu benda yang perlu anda tahu, router ini tiada USB port. Jadi, kalau anda nak share hard disk ataupun printer melalui router, ini bukan pilihan anda. Tapi, untuk fungsi utama sebagai router Wi-Fi 7, ianya sangat lengkap. Okay, Wi-Fi 7 ni apa sebenarnya guys? Senang cakap, bayangkan Wi-Fi 5 dan juga Wi-Fi 6 macam jalan raya 2 lorong.
Semua kenderaan kena bergilir-gilir nak lalu. Okey, Wi-Fi 7 ni pula dia membuka 4 lorong sekaligus. Dan juga kenderaan boleh guna lebih daripada satu lorong dalam pada masa yang sama. Itulah dia MLO, Multi-Link Operation, untuk latency yang lebih rendah. Okey, signal anda tak perlu queue. Hasilnya game tak lag. Streaming pun tak buffer dan juga Zoom call pun tak freeze walaupun 10 device atau peranti guna sekaligus. Kalau anda solo, tinggal seorang pula dalam studio, router Wi-Fi 6 biasa pun dah cukup. Tapi kalau anda ada keluarga, bekerja dari rumah dan juga ada Astro Box, Smart TV dan juga Smart Bulb, CCTV dan anak juga main Roblox serentak, macam saya lah kan, router lama anda dah pancit, orang panggil dia dah termengah-mengah. DIR BE3602 ni memang untuk anda. Dari segi keselamatan, dia ada WPA3 yang terkini dan juga parental controls yang betul-betul berfungsi. Korang boleh set content filter, limit screen time dan juga tengok aktiviti online anak anda. Okey, bukan sekadar ada nama feature tu, tapi anda boleh terus guna daripada app D-Link untuk ibu bapa. Ini je dah worth it kan. Apa yang buat saya suka tentang DIR BE3602 ni adalah dia scalable. Okey, korang beli dulu satu nak try. Okey, tengok letak kat tengah rumah. Kalau belakang rumah anda ataupun bilik hujung masih ada orang panggil drop signal ataupun signal yang lemah, masih boleh tambah satu lagi unit, beli lagi tambah DIR BE3602 ni untuk terus jadi mesh. Tak perlu tarik kabel baru. Wireless. Okey, jadi peranti anda akan auto switch ke node yang paling dekat. Ini bukan range extender biasa. Ini betul-betul seamless dan juga menjimatkan. Kenapa Wi-Fi 7 sekarang ni? 2 tahun lepas Wi-Fi 6 pun dah cukup untuk kebanyakan orang, betul tak? Okey, jadi tapi sekarang ni rumah anda dah ada berapa peranti dah? Cuba tengok berapa device dah connected. Tengok ada Smart TV, CCTV, ada doorbell pula, lepas tu ada smart plug, ada apa panggil? Air purifier, ada handphone pula, setiap seorang satu minimum dah ada 3. Laptop kerja pula. Lepas tu ini akan menyebabkan Wi-Fi 6 mula dah tak cukup lorong untuk kita lalu. Itulah sebab dia Wi-Fi 7 masuk pada masa yang tepat dan juga D-Link jadi antara yang pertama bawa teknologi ini dalam router yang accessible untuk pengguna Malaysia. Setup dia paling senang antara router yang saya pernah cuba. Download je app D-Link, scan QR code dalam kotak tu, ikut step dalam app. Ada 5 minit je, insya-Allah dah siap. Support semua internet service provider ISP di Malaysia ni. Korang pun kalau guna Unify, Maxis Time dan Yes, terus boleh guna. Tak ada benda yang complicated sangat. Kalau anda pandai order makanan online, mesti anda boleh set up router ni. Kalau anda berminat nak dapatkan DIR BE3602 ni, boleh check link trusted shop dalam description video ini. Ada dekat Shopee dan juga Lazada, D-Link official store. Dan yang paling best, dia datang dengan 3 tahun warranty. Okey, itu dia review impression pertama DIR BE3602 dari D-Link. Kalau anda dah tengok sampai habis, terima kasih saya ucapkan. Kalau ada soalan tentang router ni ataupun Wi-Fi 7 secara amnya, drop saja komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab untuk anda. Alright, kalau video ini bermanfaat, saya ada satu lagi benda untuk anda. Panduan percuma yang saya sebut tadi, panduan dan juga checklist untuk membeli modem dan juga router, memang saya dah tulis khusus untuk anda. Okey, Mythbuster ada checklist keselamatan dan juga panduan bajet daripada 150 hingga 700 pun ada. Ramai yang dah download cakap patutlah dulu selalu beli yang salah. Jadi link ada dekat description. Klik masuk je email address anda dan saya akan hantar terus kepada anda. Subscribe kalau anda nak tengok lagi konten gadget lagi seperti ini. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Wah.